Bila ke hari yang terakhir kita tanya anak kita, abang dah sembahyang belum? Bila hari yang terakhir kita tanya anak perempuan kita, kakak dah sembahyang belum? Kerana Rasulullah buat macam tu pada anak dia Fatimatul Zahra. Saat Fatimatul Zahra telah berkahwin dengan Sayyidina Ali, Rasulullah masih bertanya kepada Fatimah, hal sallaiti ya Fatimah. Inilah yang Nabi buat dalam mendidik anaknya. Apakah apa yang Nabi buat kita buat, ataupun kita lepaskan didikan itu pada ustaz-ustaz di sekolah, pada ustazah di sekolah, dan sampai di rumah kita lepas tangan sebagai seorang ayah? Ingat wahai ayah, ingat wahai ibu, di yaumil akhirah adanya satu tempat dinamakan tempat pendakwaan, yang mana anak-anak kita akan terus dakwa kita. Ya Allah, ayah aku dia dalam dunia dia tak pernah ambil tahu pasal aku. Dia tak pernah tanya, dia sibuk cari duit, dia tak pernah pun tanya dekat aku, kakak, abang dah semayang belum? Abang dah baca Quran belum?